Kemiskinan bukan hanya berlaku di luar sana, tetapi wujud juga di dalam kampus. Di universiti yang sama, setiap pelajar membawa impian yang serupa. Namun, melalui realiti kehidupan yang berbeza, video ini memaparkan realiti kemiskinan dalam kalangan pelajar serta kepentingan sokongan bersama untuk memastikan tiada siapa tercicir dalam pendidikan. Kemiskinan di kampus boleh dibasmi jika kita bertindak bersama melalui bantuan keuangan, zakat universiti, beasiswa dan sokongan rakan-rakan. Tiada pelajar akan tercicir hanya kerana kekurangan keuangan. Peluang adil, sokongan bersama. #tiada kemiskinan. Ini, kami menyedari bahawa kemiskinan bukan satu pilihan dan ramai pelajar berjuang dalam diam. Sebagai warga universiti, kita perlu lebih peka dan prihatin terhadap rakan di sekeliling. Sedikit bantuan mampu memberi harapan besar kepada masa depan seseorang.